Terima kasih saudara pengacara majlis sahabat-sahabat pimpinan. Saudara saya, saudara Muhaus selaku TYDP, adinda saya Cikgu Ban. Tidak perlu kita kenalkan sahabat Tuan Haji Azlan daripada yang baru sebentar tadi berucap daripada Bantah di PPA, kawan saya lama di England dulu, orang Kopran, ya. Sahabat-sahabat daripada mahasiswa, saudara Abdul Muntakim daripada Gamis, dan juga saudara Bukhari Sufyan daripada Universiti Melaya dan mewakili Solidariti Mahasiswa Malaysia. Hebat-hebat mereka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang diraihkan tuan-tuan, puan-puan, saya lapar syukur, merapat syukur dan junjung setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta laluan terlebih awal kerana ada satu lagi program, tuan-tuan. Jadi ramai-ramai ni kita buat pakai-pakai kursi lah 20-30 minit seorang. Saya insya-Allah 20 minit je. Janjinya gitu, tapi orang politik ni bila dapat mic ni, itu masalahnya, tak boleh nak landing nanti. Tuan-tuan, saya mulakan dengan memberi satu lagi perkhabaran kepada tuan-tuan. Sudah cukup dah. Dan tidak ada perkhabaran di Malaysia ini yang tidak mengejutkan. Nah, mengecewakan kita tu banyak sangat, tuan-tuan. Tapi ini satu yang didedahkan. Satu kajian yang dilakukan terkini daripada sebuah firma audit yang terbesar di dunia. Dia ada 4, the big 4, dulu big 5. Seorang dah terlungkup, Arthur Andersen kerana Enron punya skandal terbesar di dunia ni. Tinggal 4, the big 4. Dan yang dimaksudkan adalah Ernst & Young. Ini audit, firma audit. Kalau dia kata, kalaulah dikatakan apa syarikat-syarikat yang membuat kajian ni, yang sekat cokia-cokia ni, bolehlah dia kata dia tolak tepi gitu je. Tapi ini antara yang 4, ya, yang terbesar. Tak perlu saya perkenalkan semua. Kalau nak tahu juga, nak tahu kan? Yang pertama Deloitte, yang kedua PricewaterhouseCoopers, yang ketiga yang membuat audit air di Selangor itu KPMG. Bukan jalan-jalan yang saya pada Selangor, tuan-tuan tak kenal saya pun tak apa. Mantan ahli parlimen. Tuan-tuan tahu mantan apa, tuan-tuan? Sekarang ni hampir-hampir begitulah, mundar mandir tanpa jawatan. Ya, KPMG. Dan yang ini Ernst & Young. Ernst & Young membuat satu pendedahan agak sensasi daripada beberapa negara yang dikaji mutakhir ini dalam tahun yang didedahkan mutakhir ini, baru 2 hari lalu. Ya, negara kita ni, tuan-tuan, duduk pada ranking, pada tangga paling atas, nombor 1 dalam negara paling dahsyat dan paling buruk rasuahnya, tuan-tuan. Tahniah tuan-tuan, tuan-tuan yang mengangkat kerajaan Barisan Nasional sekali lagi. Tahniah tuan-tuan, tahniah. 54% daripada eksekutif, ya, konglomerat besar yang punya konglomerat ni, kalau saya boleh, syarikat-syarikat gergasi yang punya pendapatan ataupun revenue-nya 500 juta dolar Amerika. Syarikat-syarikat yang besar itu yang beroperasi dan berperanan di negara-negara seperti China, Korea Selatan, Vietnam, Australia, Korea Selatan, Singapura, New Zealand, termasuk Malaysia. Ini dia eksekutif, top eksekutif, CEO-nya, CFO-nya, COO-nya. Tonton, tak faham tu, faham je lah. Ya, ketua-ketua eksekutifnya, ya, yang menjaga keuangannya. Orang-orang ini yang dikaji, dan daripada semua yang dikaji, 681 eksekutif tertinggi, top management, ya,
Dibuat kajian oleh Ernst and Young. Mereka ittifaq bahasa Arabnya. Sebulat suara meletakkan ranking paling dahsyat rasuah, mengalahkan Vietnam, mengalahkan Indonesia adalah negara bertuah kita, Malaysia, tuan-tuan. Tahniah sekali lagi pada tuan-tuan, tahniah pada tuan-tuan. Dahsyat, tuan-tuan. Mengikut catatan saya, Malaysia 54% yang bersetuju negara paling buruk amalan rasuahnya. China pun tuan-tuan kita boleh kalahkan, 34%. Vietnam, maaf ya, Indonesia 29, Vietnam 27, New Zealand 23, Singapura 11, Korea Selatan, Korea Selatan tulisan sendiri boleh dibaca tuan-tuan. Korea Selatan 6% saja eksekutif mengatakan bahawa negara Korea Selatan itu ada juga amalan rasuahnya. Tetapi 54% setuju, sepakat mengatakan bahawa Malaysia amalan rasuahnya. Kalau saya pergi cerita panjang-panjang, jauh-jauh sangat cerita hal ni, tak masuklah TPPA saya malah. Tapi cukup untuk tuan-tuan diberi faham berita mutakhir, berita kewangan korporat paling besar adalah berita Ernst and Young, firma audit yang meletakkan kajian yang cukup mengaibkan kita, tuan-tuan. Apa kata kerajaan pimpinan Barisan Nasional? Tak apa dah, orang lain pun rasuah juga. Ini falsafah Pak Pandi, tuan-tuan. Bila anak dia mati, dia kata tak apa, bukan anak kita mati, anak orang lain pun mati juga. Allah, tuan-tuan. Kalau beginilah terus-terusannya, sangat malang. Negara yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan, antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. Kuat sangat saya cakap, tuan-tuan. Dua ke sikit boleh ya? Antara negara paling kaya di atas muka bumi ini, negara yang dianugerahkan Allah berbagai sumbernya, ya. Diiktiraf oleh Bank Dunia, antara boleh cakap bahasa menyejak boleh, antara one of the wealthiest, negara paling kaya dari sudut sumber, dibagikan dengan 28 juta, itu dikata sumber per kapita. Bila Najib sebut per kapita, tuan-tuan, jangan tuan-tuan tahu maksud per kapita dah, tuan. Ajilan dah sebut banyak kali tadi kot, Pak Lain dah. Tuan-tuan buat fahamnya. Per kapita tu maksudnya atas setiap seorang kita lah. Per kapita setiap seorang. 28 juta kita ni, sumber kita dibagikan dengan 28 juta manusia yang menghuni negara kita ini, tuan-tuan. Kita adalah antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. Antara paling kaya. Satu masa dahulu Korea Selatan pendapatan, sekali lagi, pendapatan setiap seorang, pendapatan per kapita negara Korea Selatan dalam tahun 60-an 70-an, kita 2 kali ganda daripada mereka. Hari ini mereka 3 kali ganda daripada kita, tuan-tuan. Sebabnya jelas lah, itu maklumat yang saya bagi tahu, tuan-tuan. Dia 6% saja, rasuah kita 54%. Itu sebabnya. Sedikit waktu lagi, Vietnam, Indonesia akan melepas kita. Kita terkial-kial bersaing dengan Timor Leste, tuan-tuan. Tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk saya memukadimahkan apa yang saya mau bicara tentang menatang PPPA ni, tuan-tuan. Tentang apa ni, tuan? Trans-Pacific Partnership Agreement. Perjanjian perkongsian Trans-Pacific. Trans-Pacific itu sebab dia tidak Asia Pacific, dia Trans-Pacific, dia Amerika dengan segala kita di sebelah sini lah, tuan-tuan. Mudah bicara begitu penuhnya. Tuan-tuan, saya berjanji nak berucap 20 minit tak lebih, insyaAllah.
Cuma saya nak mukadimahkan pada tuan-tuan. Dalam tahun 2008, timbalan Perdana Menteri. Ingat lagi tuan-tuan? Timbalan Perdana Menteri kita hari ini. Ketika itu, perjanjian bukan TPPA tapi FTA. Perjanjian perdagangan bebas kita dengan Amerika. Kuasa tunggal dunia hari ini. Setelah runtuhnya Rusia, dia merupakan the unipolar superpower. Kuasa tunggal dunia Amerika Syarikat. Kita berunding dengan mereka dalam FTA 2008. Setelah 2 tahun berunding, pada 2008 FTA ini gagal kita laksanakan atau gagal diteruskan. Sebab antara lain penentang utamanya adalah Tan Sri Mahyudin Yassin, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertanian Malaysia. Tuan-tuan boleh cakap, saya tidak akan berkompromi atas apa jua yang boleh mengorbankan kepentingan petani. Langkah mayat saya dahulu. Hari ini boleh dah tuan-tuan. Dia boleh pula di PPA. Ini katanya Tan Sri Mahyudin Yassin. Sebab 58 perkara ketika itu tidak selesai dirundingkan lalu tidak diteruskan. Ketua Pemuda UMNO tuan-tuan, yang sekarang ni Menteri Sukan tuan-tuan, dia pun sama turun protes ketika itu 2008 dengan menegaskan bahawa dia tidak akan berkompromi atas perkara FTA ini kerana antara lain akan mencetuskan perkara yang disebutkan oleh Pak Lan kita tadi, kerana dia telah menyebutkan tentang patent drug ataupun hak cipta, mereka cipta drug ni, ubat-ubatan. Itu bidang saya. Tapi malam ni saya tak nak bicara bab itu tuan-tuan. Cukup sekadar saya menyebutkan bahawa Khairi Jamaluddin adalah antara pimpinan UMNO bersama dengan timbalan presidennya menentang habis-habisan FTA. Bezanya FTA dengan TPPA ni nanti saya dah pun diterangkan tadi. FTA ni perdagangan bebas Malaysia dengan Amerika, tetapi TPPA melibatkan satu rundingan yang agak unik, istimewa kerana ia terbuka kepada semua yang sudi untuk bersama memeteraikan perjanjian perdagangan bebas. Kononnya dagang secara bebas. Bermaksud apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak faham lagi hingga hari ini tengah pukul 11 ni, tuan-tuan tak faham lah TPPA ni. Apa maksud dagang bebas? Akan dirungkaikan segala apa jua yang merupakan sekatan-sekatan perdagangan antara negara dengan negara, yang satu negara dengan satu negara yang lain, dengan menghapuskan apa yang dikatakan cukai ataupun tarif. Bebas kita berniaga. Nah, 2008 hari ini 2013. Senggang berapa tahun tuan-tuan? Senggang 5 tahun. Persoalannya apa yang telah menjadikan selepas 5 tahun bersungguh-sungguh nampaknya Mahyudin lupa kalimat keramatnya, langkah mayat. Langkah mayat dia. Apa dia? Selepas 5 tahun kerajaan Najib, Barisan Nasional, penguasa politik di negara kita ini bersedia untuk memeterai perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ini. Apa dia? Apa yang menyebabkan hari ini mereka bersedia untuk melakukan sedemikian? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan ni. Yang tanya dia balik. Tuan-tuan tahu kan? Faham? Dah faham tuan-tuan? Faham, tak payah dah saya ceramah. Tuan-tuan, apa yang berlaku setelah 5 tahun ni? Yang menjadikan dunia mahal dia tak setuju.
Khairi bersedia untuk memprotes. Dikata orang demonstrasi macam buruk. Dia pun sama. Tuan-tuan, saya nak pergi pada poin pentingnya. Politiknya kita tolak tepi dulu. Yang dikatakan TPPA itu satu yang sifatnya terbuka. Ini yang menjadi pertikaian kami. Yang menjadi pertikaian bantah. Yang menjadi pertikaian semua NGO, termasuklah parti-parti Pakatan Rakyat Pembangkang, the Federal Opposition. Yang kami pertikaikan adalah perjanjian yang sepenting ini dilakukan 19 pusingan. Ada 29 bab dalam perjanjian ini. Yang kami ketahui hanyalah 5. Karena itu pun dibocorkan oleh orang yang sedia membocorkan. Siapa yang boleh bocorkan itu kalau tidak orang tertentu yang tahu? 29 bab. Yang kami tahu hanya 5. Yang diberi sedikit pencerahan tentang maklumat. Sudah 16 round pusingan, rundingan dalam Mac 2010, 8 negara. Kita masuk Desember 2010. Ya. Kemudiannya Meksiko dan Kanada ikut sama. Akhir sekali Jepun Desember 2012. Ini dia. Antara negara-negara perdagangan yang bersetuju untuk bersama dalam TPPA. Tuan-tuan, perkara paling penting adalah yang kita minta. Sebab rundingan ini rundingan yang terbuka. Dan siapapun negara yang bersedia untuk bersama dijemput bersama. Tetapi paling malang rundingan yang sepenting ini, seperti mana yang telah pun disebut oleh penceramah-penceramah lebih awal, saya yakin sedikit pun tidak tiris langsung. Saya kesempatan bersama dengan YB Nurul Izzah, YB Wong Chen, YB Charles Santiago dapat satu perjumpaan dengan MITI, ya, Datuk siapa? Stephanie Stamaria, ya, DG, ya, Palan, ya, Anji Adlan, MITI punya DG, Datuk Rebecca Stamaria, berunding, berbincang, minta sedikit maklumat daripada apa yang telah dirundingkan dalam beberapa rundingan, pusingan-rundingan yang lain. Janji, berjanji dalam mesyuarat, ada minit, tapi hingga hari ini sedikit pun tidak dapat maklumat langsung tentang rundingan. Apa yang menjadikan rundingan ini sangat sensitif, strategik, dan berhasil? Kalau pada akhirnya ia adalah menjejaskan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Tadi dia sangat Mahyudin, langkah mayat aku dulu dalam FTA, dalam TPPA ini okey pula. Sebabnya apa, tuan-tuan? Saya sendiri tidak tahu. Yang kami minta adalah sedikit pendedahan maklumat supaya kita dapat menghitung. Karena persoalan besar yang kami bangkitkan adalah persoalan apa yang dikatakan sebagai cost benefit analysis, penilaian baik buruk. Kita sendiri mengakui dalam satu era globalisasi di mana langit sudah terbelah dan terserak dan terbuka, di mana negara sudah tidak ada artinya apa yang dikatakan sebagai geographical boundaries. Dunia telah menjadi apa yang dikatakan sebagai satu kampung, the global village. Dengan artinya perdagangan semakin bebas, laluan perdagangan masuk keluar daripada negara, sama ada merchandise-nya, bahannya, barangnya, dagangan itu, maupun dari sudut flow of fund ataupun aliran keuangannya begitu. Memang kita akui. Dan kita negara yang terlalu bergantung kepada ekspor. Bergantung because we are an export-oriented economy. Sebuah negara yang bergantung kepada perdagangan. Tentunya mahukan, ya,
tarif ataupun apa juga kekanganan, sengkatan ataupun apa juga rintangan kepada pedagang bebas dihapuskan. Memang menjadi cita-cita semua negara. Persoalannya apa? Maharnya. Apa? Sebab ini akad. Dia bila akad ada mahar. Apa bayarannya? Apa kosnya? Apa harganya yang kita berikan, yang perlu dibayar untuk mendapatkan perdagangan bebas itu? Ini yang menjadi pertikaian semua yang mengambil pendekatan yang agak kritis, yang pendekatan yang tidak mudah-mudah menerima kerana sudah pun diterangkan mungkin. Dan diterangkan, saya yakin sudah banyak pengalaman-pengalaman negara-negara lain, Ecuador, Meksiko sendiri pun telah, sebagai contoh lah, kalau saya terus masuk berapa minit lagi? Jadi 20 minit. Boleh, tapi berapa minit yang ada 20 minit? Berbaki berapa? 5 minit lagi, tak boleh minit. Saya simpulkan dalam 5 minit. Tuan-tuan, kosnya itu, maharnya, harganya, dalam perjanjian untuk memeteraikan akad ini, dalam memeteraikan perjanjian ini. Contoh yang saya sebutkan, telah pun disebutkan oleh kawan-kawan, saya yakin di awal pada saya hanya boleh mengangkat beberapa isu saja. Ini pertanian. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, dan saya boleh bayangkan ketika itu, Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Menteri Pertaniannya, memang dia sangat curiga, memang dia sangat gusar, ya, khawatir. Kenapa? Kerana perdagangan bebas itu ada maksud dua. Kita maukan perdagangan bebas, free trade, betul. Tetapi yang lebih penting daripada free trade is a fair trade, perdagangan adil. It must be free and it must be fair. Cakap jauh sikit. Dia mesti bebas dan dia mesti adil. Contoh pertanian. Tuan-tuan, dalam pertanian ini, pengusahanya 90% adalah SME. SME itu tuan-tuan menentang apa? Small Medium Enterprises. Syarikat-syarikat kecil sederhana. Bawah jumlah kapitalnya malam? Bawah SME. Katalah bawah 20 million. Perak capital 20 juta. Tuan-tuan, 90% yang terlibat dalam pertanian ini, ya, apa juga dalam seluruh rangkaian bekalan pertanian itu, 90% adalah SMEs. Mereka bukannya gergasi-gergasi local champion kita, bukan juara-juara kita. Yang andainya tarif itu diangkat, mereka akan bersaing dengan syarikat-syarikat daripada gergasi daripada Amerika, Jepun, Australia, New Zealand dan sebagainya. Dan bayangkan, kita bercakap tentang contoh beras. Beras, tuan-tuan, ya? Beras. Kalau makan beras, makan roti sini. Beras, tuan-tuan, mereka suruh kita jangan bagi subsidi pada rakyat. Itu arahan kuasa-kuasa besar. Mereka pada waktu yang sama mensubsidi semua, ya, pertanian-pertanian besar mereka. Sama ada beras, sama ada gandum, sama ada dia punya beras, kacang soya dan kapas mereka, cotton mereka. Tidak silap saya, beras 42% subsidi Amerika bagi pada petani-petani mereka. Petani mereka bukan macam yang buat bendang kat kampung kita tu lah. Bukan yang ada kat Sekincan, Tanjung Karang sebelah Kuala Selangor tu, tak. 42% of subsidi. Kacang soya 32% subsidized. Dan apa tu lagi yang saya sebut tadi? Kapas is 52%. Tuan-tuan tahu, marilah long grain, American long grain, tuan-tuan, yang lebih panjang daripada basmati, tuan-tuan,
yang dia boleh keluarkan dengan harga RM1.42 1 kilo, tuan-tuan. Hak yang tuan-tuan punya RM1 yang ST15 ni pun, yang paling kodi, bukan paling kodi pun RM2 1 kilo, tuan-tuan. Tuan-tuan bersaing dengan itu di pasaran, di mana-mana pun tuan-tuan pergi. Saya yakin kakak-kakak kita pasti beli bernasnya ke ataupun yang apa pun namanya, jati ke apa pun, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli yang itu ke yang nak beli American long grade ni, tuan-tuan? Harganya sama, kalau tak lebih rendah daripada harga beras tempatan. Sebab mereka subsidi pengeluaran pertanian mereka. Kita bersaing dengan saingan seperti itu. Sebab itu Tan Sri Mahyudin Yassin, dia sudah tahu dan dia sudah faham ketika itu dia tidak akan mengizinkan FTA 5 tahun yang lalu. Kenapa hari ini dia boleh mengizinkan TPPA? Tuan-tuan, saya hanya bagi satu contoh je lah, tuan-tuan. Hampir dah 20 minit saya. Itulah dia ringkasannya. Andainya TPPA ini tidak didedahkan kepada paling tidaknya ahli-ahli parlimen kita, paling tidaknya kepada pimpinan-pimpinan NGO, paling tidaknya kepada semua stakeholder, pemilik penting dalam kepimpinan negara ini, kami takut dan kami khawatir, sangat khawatir bahawa akan berulang kecurangan, pengkhianatan penguasa politik negara ini, seperti mana mereka telah curang kepada amanah mentadbir urus dengan tata kelola yang baik mengurus negara kita ini. Tuan-tuan, patutnya kita di Korea Selatan yang saya sebutkan tadi, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, itu semua satu liga kita, tuan-tuan. Dulu we were in the same league, dalam liga perdana ya. Liga apa lagi saya tak tahu, liga premium apa lagi, tuan-tuan. Sekarang ni they are all far ahead. Mereka meninggalkan kita, dan kita terkial-kial bersaing dengan Vietnam, ya, Filipina, sikit lagi Timor Leste boleh lepas kita, tuan-tuan. Sebabnya kerana ini. Sebab itu kami, ya, selaku parti-parti komponen Pakatan Rakyat dengan NGO, berasa bertanggungjawab kepada seluruhnya rakyat Malaysia ini untuk membuat roadshow penerangan ini. Dan insyaAllah saya, Cikgu Bar akan menerangkan dengan lebih menarik lagi apa isu-isunya. Saya boleh pergi satu persatu, tapi bukan dalam platform ini. Kalau tuan-tuan nak tengok, kena ada PowerPoint, baru boleh nampak macam mana andainya tidak kita takbir, kita tidak urus perkara ini dengan baik. Sebab itu kedatangan Obama Oktober ni, tuan-tuan bersedia ke untuk berdemonstrasi? Sedia, tuan-tuan? Ya. Kata kami juga yang kita tangkap ni, untuk menyatakan, dia dah warning dah, mereka tak mahu tengok demonstrasi, terutama kalau Cikgu Bar kan. Ya. Sebabnya kita mahu nyatakan kepada Presiden Barack Obama bahawa jangan ambil mudah kepentingan rakyat in the emerging economy, tambah-tambahan kalau ada third world, kerana segala apa juga yang boleh, yang bersedia Amerika lakukan untuk mengangkat ekonomi negara, jangan sampai ia mengorbankan rakyat di negara-negara lain. Sepatah kata Gandhi, kalau boleh saya sebutkan, dalam dunia ini there is enough for everyone's needs, but not for everyone's greed. Allah Ta'ala kurniakan sumber dan anugerah di atas muka bumi ini cukup untuk setiap keperluan, tetapi tidak boleh untuk setiap tamak halulu manusia kita, tuan. Jadi andainya kita tak urus negara kita dengan baik, barulah dapat benar-benar kita mengangkat sebuah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara berkebajikan yang mendapat keampunan dari Allah. Kerana tugasan kerajaan adalah pada akhirnya huwa ansha'ahum min Allah wasta'marakum fiha. Dia yang Allah yang telah menjadikan kamu sebagai
daripada bumi dan hal yang lain sebagai khalifatullah fil ardh. Untuk apa? Untuk kamu wastamarakum fiha, mengurus takbir segala sumber kekayaan itu. Bukan saja untuk menjana kekayaan, wealth creation, tetapi pada akhirnya untuk distribute, pengagihan semula kekayaan itu supaya dikecapi oleh manusia, dikecapi oleh penghuni, dikecapi oleh warga negara itu. Ini tugasan utama sebuah kepimpinan politik. Di samping memberikan izin semua untuk benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya ubudiyah itu manusia bebas untuk menjalankan kegiatan politik, kegiatan ekonominya, dan pada akhirnya memakmurkan negara, mensejahterakan rakyat. Boleh korang landing sini? Sikit-sikit yang saya dapat kongsi dengan saudara-saudara. Banyak lagi perkara yang boleh saya uraikan, tapi cukuplah sekadar itu. Kita pun ada berceramah yang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saudara dapat sikit sebanyak pencerahan. Lalu dengan itu insya-Allah kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita mesti bersedia untuk berani menyatakan tentangan kita pada apa jua yang mengorbankan kepentingan dan kemaslahatan rakyat, supaya insya-Allah negara yang bertuah ini dengan sumber yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita akan membawa kepada wasta'amarakum fiha, memakmurkan tanah air kita dan mensejahterakan rakyatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.